satu-satunya perlawanan yang melibatkan perempuan ataupun wanita dalam fight Beyond Seven semalam dan Alhamdulillah kemenangan juga pihak kepada kita, tak lain tak bukan Mabel dan Hawa. Jadi semalam Mabel menentang dengan Winona, kemenangan bersih. Juga yang bagusnya dia ni, tengok orang fight tu tenang je kan. Dia ambil dengan trick dia, dan juga kemenangan clean dia Winona. Dia terbaik Mabel. Juga harapan untuk rakyat Sabah, juga prospek terbaik untuk menjadi the biggest star daripada negeri di bawah bayu. Terbaik Mabel. Jadi pada Winona juga mantap. Mana dia mantap. Cuma aku rasa macam diorang dua kan macam adik-beradik dua, aku rasa muka hampir-hampir nak sama. Entah apa. Tak tahu lah. Korang rasa macam mana? Apa this is false right down. Korang rasa macam mana? Komen sikit.